Esok 1 hari bulan Ogos 2026, mungkin hari yang agak suspens sedikit berkaitan dengan SARA 2026, pembayaran untuk SARA 2026. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, esok 1 hari bulan 8, 1 hari bulan Ogos yang pastinya akan ada bayaran untuk SARA 2026, bayaran bagi bulan ke-8, bayaran bagi bulan Ogos. Jadi secara amnya mereka yang berada atas kategori isi rumah akan menerima RM200 kalau berada dalam data IKASI sebagai miskin ataupun miskin tegar. Selain daripada itu RM100. Untuk warga mas tanpa pasangan RM150 bagi yang berada dalam data IKASI yang disahkan miskin ataupun miskin tegar. Selain daripada itu RM50. Bujang 21 ke 59 tahun yang berada dalam data IKASI miskin ataupun miskin tegar RM100. Selain daripada itu RM50. Dan harus diingatkan juga bagi mereka yang pada penghujung bulan April yang disahkan sebagai miskin ataupun disahkan sebagai miskin tegar dalam platform IKASI, baru-baru ini baru saja menerima tunggakan amount yang belum dibayar kepada mereka. Dan mereka ini juga harus diingatkan pada esok hari 1 hari bulan Ogos akan mula terima bayaran atas kategori SARA IKASI. Jadi sebagai contoh isi rumah tadi daripada RM100 ke RM200. Dan seperkara lagi bagi mereka pula yang dah disahkan sebagai miskin ataupun dah disahkan sebagai miskin tegar dalam platform IKASI sewaktu semakan baru-baru ini 20 hari bulan Julai. Seperti yang sedia maklum, mereka bakal menerima bayaran untuk SARA IKASI bermula daripada bulan Ogos juga. Tapi belum pasti sama ada esok akan mula terima ataupun di penghujung bulan Ogos ataupun 1 hari bulan 9 nanti barulah terima bayaran atas kategori SARA IKASI. Bermakna akan ada tunggakan kepada mereka juga, kerana bulan Ogos sepatutnya mereka terima RM200, tapi nanti kalau katakanlah besok masih lagi terima RM100, bermakna akan ada bayaran tunggakan kepada mereka nanti. Jadi agak keliru sedikit di situ kerana agak kucar kacir sedikit kerana ada kelewatan bayaran sebelum ini terhadap mereka yang baru disahkan pada penghujung bulan April, jadi menyebabkan bayaran kepada mereka yang baru disahkan pada 20 hari bulan Julai juga mungkin dijangkakan akan berlaku sedikit kelewatan. Walau bagaimanapun sama-sama kita nantikan esok sama ada kalau katakanlah mereka juga yang baru disahkan sebagai miskin ataupun baru juga disahkan sebagai miskin tegar pada semakan 20 Julai ini terima juga SARA IKASI. Jadi mungkin rezeki kepada anda. Kalau masih belum terima pada esok hari tak perlu risau kerana akan dibayar nanti tunggakan yang sepatutnya diterima oleh anda. Dan lagi satu perkara yang sangat menarik yang mana seperti ini, baru-baru ini kita sedia maklum bahawa PM ada mengatakan bahawa kerajaan akan menaikkan jumlah SARA dalam masa terdekat. Jadi persoalannya sekarang ini adakah esok ataupun akan dilakukan pada suatu tempoh masa tertentu yang bakal ditetapkan nanti. Cuma jangkaannya berkemungkinan besar esok tidak akan ada tambahan seperti apa yang diberitahu oleh Perdana Menteri tersebut. Berkemungkinan besar hanya selepas pilihan raya Negeri Sembilan nanti, yang mana mungkin akan diumumkan nanti. Sebagai contoh, mungkin juga dijangkakan sebelum hari kemerdekaan Malaysia yang ke-69, siapa tahu ianya dalam berbentuk SARA untuk semua. Jadi yang itu masih lagi kabur, masih lagi belum jelas, perinciannya masih lagi belum dikeluarkan tambahan SARA itu adakah tambahan kepada SARA bulanan yang dibayar sekarang ini ataupun akan diberikan dalam bentuk SARA untuk semua. Mungkin untuk SARA untuk semua versi yang kedua kerana versi yang pertama telah pun dibayar pada bulan Februari 2026 baru-baru ini. Jadi esok anda dah boleh semak di sara.gov.my baki terkumpul dalam MyCard anda, ataupun kalau anda ada aplikasi MyKasih, anda boleh gunakan aplikasi MyKasih untuk menyemak baki terkumpul, tarikh mulanya program, tarikh berakhirnya program dan sebagainya. Dan kepada mereka yang terima tunggakan, kepada mereka yang seperti Amin beritahu sebentar tadi, pada 30 hari bulan April menunjukkan mereka dah disahkan sebagai miskin ataupun dah disahkan sebagai miskin tegar, baru-baru ini telah pun dibayar tunggakan ke dalam MyCard mereka. Amount tersebut sudah pun sedia untuk digunakan. Tak perlu risau, anda boleh gunakan di mana-mana pasar raya yang telah pun ditetapkan untuk membeli barangan keperluan asas yang telah pun ditetapkan. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.